Macam mana nak buang team yang tak perform? In case kalau mereka adalah full time, yang anda ada offer letter, ada berdaftar KWSP, so you know what I mean. So dalam video sebelum ni saya ada banyak cerita yang macam mana founder ni dia rasa macam berat nak buang, susah nak buang. So itulah cost yang sangat tinggi untuk deal dengan stress lagi. So yang pertama ialah anda mesti ada KPI yang perlu dan goals yang mereka perlu capai, dan benda itu perlu direkodkan. So kalau mereka tak capai benda tersebut dalam jangka masa yang relevan, boleh jadi dalam masa sebulan, especially waktu baru masuk dalam trial ke ni, let's say lah kalau dah lepas fasa trial dah pun, so let's say dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, sebab bergantung kepada task apa. Contoh kalau seminggu kena post social media content setiap hari 2 kali, so kena penuhi itu relevan dia dalam masa seminggu, boleh tengok lah kan. Tapi kalau macam sales takkanlah dalam masa seminggu kan, boleh jadi sebulan lebih. So perlu ada KPI yang pertama. Yang kedua, kena check lah kalau tak capai, kita dah boleh memberi satu warning letter. Tapi lepas bagi warning letter, jangan bagi situ lepas tu biar dia terkapai-kapai. Anda kena bagi dia training atau bagi sedia solusi, sit down dengan dia, tengok apa yang dia perlukan dan bagi solusi tersebut. Dan sit down tu, proses sit down tu kena direkodkan, hari bila, tarikh bila dia kena sign atas official letter ataupun atas apa-apa dokumen. And then bila bagi training pun, bila dia datang training tu semua perlu direkodkan. Okay, pada tarikh bila, harga berapa, semua tu. And then benda ni akan berlaku dalam masa 3 kali. Kalau HR tengok ni, kalau saya salah tolong betulkan. Ni yang saya belajar daripada konsultan HR. So itu dah warning letter, and then kita bagi masa yang relevan. Boleh jadi seminggu, boleh jadi 2 minggu, boleh jadi sebulan. And then kalau tak capai juga, warning letter kedua. And then sama juga, sit down, rekodkan, bagi training, rekodkan, and then bagi masa yang relevan. And then tak capai juga, pada kali yang ketiga dah boleh strike out. Jadi inilah cara yang legal untuk nak remove staff daripada anda punya team. Macam saya cakap tadi, mungkin boleh jadi berubah, anda kena rujuk anda punya consultant ataupun HR. Cuma business owner ni dia nak laju tau, nak lalui proses semua tu. Sebab itulah nak hire mudah, nak fire punyalah susah. Jadi hire lah freelance dulu sebelum kita hire full time. Link ada dekat bio. Saya ada buat course Team Marketing Assemble.